Day 2, hari raya kedua. Jadi hari raya kedua ni kita bakal pergi ke rumah tetangga-tetangga lah. Coba korang ikut aku je. Okay. Apa tadi kerja ni? Kalau bini nama anak telur dulu budak. Di mana laki dia berburuk ke? Pergi mandi. Pindah rumah pula. Ya kan Kun? Jadi hari ni kita pindah rumah. Balik lagi ke rumah aku. Jadi lebaran kedua ni aku ke tempat mama aku. Nah jadi korang nak tahu, aku datang sini tu aku nak main ini. Apa nama dia, Dek? Kelinci. Binatang apa nama dia? Kelinci. Ini binatang apa namanya? Kelinci. Kelinci. Ada tengok ni, Dek. Jadi aku kan comel. Kelinci ni nak aku bawa ke Arab. Jadi tak ada yang boleh nak minta. Dek, jaga pintu dia, Dek. Tapi aku ada satu jumpa buah. Buah apa ni? Ni buah apa? Tomato ke? Korang ada yang tahu buah ni tak? Tuh. Ni buah apa ni? Tuh ada burung juga. Tengok tu. Tempat mama aku ni banyak benda-benda ni. Ada ayam, ada burung. Kampung kan? Ni suasana kampung ni, geng. Semua guna. Ni aku tak tahu ni buah apa. Dek, ni buah apa, Dek? Sini, lambai-lambai dulu. Dadah sini, jap. Dadah. Dadah. Jadi aku jumpa buah ni. Tapi tak tahu ni buah apa. Dek, ni buah apa, Dek? Tak tahu. Midah. Ni buah apa? Terkejut. Ini buah terong. Betul tak terong? Tak tahulah, korang komen je lah aku nak main ni. Kukunya tajam. Tapi kita tak apa-apa. Memang pegang gini sikit aja. Ini namanya kerinci. Tu saya pegang-pegang. Ini namanya kerinci. Adik coba. Adik coba pegang. Nyum. Ih, dah. Okey. Ini namanya kelinci, geng. Tapi kelinci dia comel. Pakai. Tak masuk. Dah simpan. Jadi hari ni aku pergi sama adik aku ke rumah mama aku. Ya kan, Dek? Jadi ni keseruan aku bersama adik aku. Kami nak masuk dalam hutan. Dek, ada apa dalam hutan ni, Dek? Tahu. Cewek tak? Cewek. Kiu. Ini adik aku. Jadi kami nak masuk dalam hutan ni. Kat depan rumah mak aku. Kita tengok apa dalam dia. Ini pokok getah weh. Korang tahu pokok getah tak? Ni pokok getah. Tu. Kita cari apa, Dek? Tak tahu. Hah? Aku ingin ikut kau. Ikut je. Ada monyet dah, Dek. Mana? Tu. Kau ngah video kan kat aku Oh iya, salah. Mana monyet? Tu. ya, kamera kat aku. Oh iya, salah. Itu ada monyet dia. Mana? Tu. Kok aku percaya lagi? Ada monyet. Aku percaya lagi. Monyet. Kok aku percaya lagi? Ada monyet, adik. Bang, itu sedap ni bang. Tu monyet. Itu sedap bukan panjat bang. Itu monyet dah. Mana? Tu. Tu monyet dah. Mana dah nampak bodoh? Apa yang muka hitam? Muka putih? Kukang. Apa? Kukang. Bukan bodoh. Jadi apa? Kukang tu laju. Apa ya? Mana dia? Kelomang bang. Apa nama dia weh? Lupa lah. Apa nama dia, Dek? Tak tahu kukang tak? Mana dia? Hah? Kuala. Kukang. Apa nama dia? Entah apa. Kuala kukang. Aduh. Mana dia? Aku pun tak tahu nama dia apa. Mana? Sana lari hilang. Oh itu. Monyet. Bukan yang muka putih tu. Berok. Berok kan? Itu engkau. Berok nama dia. Berok kan? Itu engkau. Yang muka putih tu. Borok tak? Kau nyari apa? Lagi kelapa. Nyari kelapa? Itu pun kelapa. Itu
Apa? Sarang burung bukan? Kan, tengok sarang tumbuhan. Nak juga tak? Pokok nangka ni. Manjat lah. Pasti kan ada buah. Cuba manjat. Nak lah. Yelah ada buah. Kau kan nampak tengok. Sana matahari. Sini. Ada tembok dek. Ada pokok kelapa. Ni kelapa tu bukan dek, berduri dek. Ini pokok kelapa. Ya, apalah nyamuk. Ini jejak kaki hantu durian tu. Ha? Iya ke? Itu dapat kaki atuk. Kau kelahi sama siapa? Nak nguk. Tak kalah aku. Kalah lawan nyamuk. Kalah sama orang lama. Kalah sama? Orang lama. Orang baru. Menang? Siapa ni? Jumpa apa? Tak tahu. Benda ni lengket. Jadi kita nak mana? Keluar dek. Kita kena serang nyamuk. Aduh, gatal. Cepat kita kena serang nyamuk. Kiri kanan. Kanan. Sama aja lah. Ni pokok ni nak dimakan ni. Makanlah pokok ni. Enak. Kau kan suka makan pokok? Kita kira kambing. Kan kau adik-beradik dengan musang. Naik kau. Segitu aja lah masuk hutan. Korang tahu tak ini benda apa? Ni, banyak doh. Ni, korang tengok ni. Cara main dia. Begini. Ni. Terbang semua. Ini untuk korang menyampaikan rindu. Misalnya korang punya saudara dekat Singapura atau dekat negara lain. Ni boleh pakai. Patah. Duh, banyak weh.